Hai semua. Okey, dalam entry kali ni Cik Izzah nak bawa anda ke majlis berbuka puasa di mana? Di Lipat. Sebenarnya setiap tahun kami dijemput untuk menghadiri majlis berbuka puasa di rumah sahabat kami, Ray lah. Dia punya family memang suka buat makan-makan macam ni. Itu penggatik itu tadi. Di sinilah sedikit cabaran kita mencari parking. Inilah suasana berbuka puasa di majlis sempena Nuzul Quran juga di Telipuk Ria. Okey. Sekarang ni baru pukul 6 suku. 6.29 ya. Okey, hari ni untuk berbuka puasa pukul 6.29. Jadi kejap lagi inilah juada yang Cik Izzah ambil. Okey, saya tak ambil banyak lah. Cuma kita nak rasa pelbagai pemasakan orang Sabah ni. Okey. Dan yang penting kat sini seafood memang ada lah. Sebab tadi Cik Izzah nampak ada sotong juga. Okey, ada ikan masak 3 rasa banyak. Cuma kita orang dapat satu piring. Kat Sabah ni dia panggil piring tau. Dia tak panggil pinggan. Kalau kita Negeri Sembilan panggil sepinggan besar ni. Okey, ikan siakap masak 3 rasa. Tapi ni dekat Sabah dia panggil piring. So dapat satu table dapat satu ikan. Okey. Dan Cik Izzah kat sini, Cik Izzah perasan diorang memang suka makan Maggi goreng. Okey, mi kering ni macam kalau dekat Sarawak tu dia panggil mi kolok macam tu kan. Yang ni mi kering bentuk Maggi lah. Okey, so kita try juga sekali dengan dia punya bergedil. Bergedil dia sangat cute. Okey, dan ni ada ayam rendang. Cik Izzah rasa ayam rendang, saya tak tahu exactly apa nama masakan ni. Dan yang saya nampak special dia punya sambal kentang. Sambal kentang dia halus-halus macam tu. Dia campur dengan hati, saya rasa campur hati. Sambal kentang campur hati. Okey. So kita just tunggu waktu berbuka puasa lah sekarang ni. Selamat berbuka.
Alhamdulillah Rabbil Alamin.